Dalam tempoh 4 tahun, nilai duit boleh berubah dengan sangat ketara. Sebagai contoh, gold bar 50 gram pada tahun 2020 harganya sekitar RM10,927 dan pada tahun 2024 meningkat kepada sekitar RM20,487. Ini menunjukkan bagaimana nilai emas meningkat seiring masa. Dalam masa yang sama, jika anda hanya menyimpan sekitar RM10,000 dalam bentuk tunai, nilai yang sebenarnya semakin menyusut akibat inflasi. Kuasa beli duit tersebut tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebab itu, untuk jangka masa panjang, penting untuk anda melindungi simpanan daripada inflasi. Salah satu caranya adalah dengan memindahkan sebahagian simpanan kepada emas. Namun, tidak bermaksud semua simpanan anda perlu dalam satu tempat. Anda perlu pelbagaikan portfolio simpanan. Simpanan tunai untuk kegunaan harian, simpanan seperti ASB, tabung haji atau KWSP untuk keperluan jagaan sederhana. Dan emas untuk simpanan jangka panjang anda. Menurut pandangan pakar kewangan Malaysia seperti Tuan Azizi Ali, setiap jenis simpanan ada peranannya. Yang penting anda faham fungsi setiap satu dan susun kewangan anda dengan lebih seimbang. Ingat, jangan tunggu kaya baru nak menyimpan, menyimpanlah sehingga kita kaya.